Okey, baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi tutorial yang sempoi. Member, Abang Tam tolong buat pakai AI burger tulang rusuk lembu macam burger Tam-Tam tu. Alright, jadi dia nak buat burger tulang rusuk lembu. Macam mana nak buat AI? Okey, mula-mula sekali kita pergi kat ChatGPT nak buat dia punya prompt. Buatkan prompt text untuk hasilkan image poster dan highlight text below text rib beef rib burger, background hitam warm dan tulisan 3D neon dan nampak delicious gila. Okay, kita copy prompt text ni, tak perlu nak fikir-fikir lah. Dan kita buka ideogram. Ideogram ni dia adalah AI percuma untuk kita buat gambar menggunakan AI. Okay, anda perlu login menggunakan account Gmail, paste je kat sini, lepas tu just generate. Jadi kita tunggu dia siap. So problem dia adalah orang nak buat prompt, jadi tak perlu nak kalut-kalut buat prompt. Sementara tunggu gambar ni siap, ayat dia simple je, burger tulang rusuk, buatkan prompt tag untuk hasilkan image poster dan highlight teks perkataan burger tulang rusuk lembu, bawah dia beef rib burger, background warna hitam warm dan tulisan 3D neon dan nampak delicious gila. Simple ya, nampak delicious gila. So dia akan bagi prompt text dia. Kita copy prompt text ni dan kita masukkan kat diagram. So gambar dah siap, kita boleh tengok. So ni adalah hasil dia, burger tulang rusuk siap dengan tulisan lagi. Beef rib burger, burger tulang rusuk lembu, burger tulang rusuk lembu. Okey, tapi gambar dia tak real betul. Kita nak gambar dia meleleh ayat liok, kita just balik kat sini. Tak perlu kot, kita just kat sini, kita ubah kat sini. Ni kat sini, create a delicious poster. A delicious poster ni, a delicious real image, MOUT, mouse watering, meleleh ayat liok. Tak tahulah watering tu betul tak betul. So kita generate balik. Tadi kita lupa nak set dia sebagai gambar yang sebenar. So dia main gambar macam nak kartun sikit. So kita tunggu untuk gambar yang real pula macam mana. Anda juga sambil tu pun dah siap dah. Okay, so macam mana nak download? Just klik kat sini, download 70% quality, save, masuk je dekat terikat kita punya komputer. Back ni, nampak real kan? Sebab kita minta real, dia bagi real lah. Okay, 2 nak 3, download, dan last sekali burger tulang rusuk, download. Ok, siap. Jadi kita send terus kat kawan kita. 4 keping gambar lagi. 1, 2, 3, 4. Alright. Ok, jadi itulah dia. Anda perlu menggunakan ideogram. Macam mana? Type je kat sini ideogram AI. So ambil yang atas ni sekali. Ok, semoga membantu anda semua dengan perkongsian ni. Assalamualaikum, jumpa lagi video-video lain pula.